Extreme Auto Sdn Bhd yang telah membuka showroom. Showroom dia dekat mana? Kota Shah Bandar ataupun Kota Laksmana. Anda dapat tengok OCBC kan. Itu dia punya lampu isyarat dan anda boleh masuk menerus dan anda sampai ke sini lah. So ini ialah Proton EMAS 5 Proton EMAS 5. Angka belum review kereta ini, so hari ini kita review spek premium spek premium. So tengok ini ialah warna susu. Warna susu. Ini rupa rim dia 205/60R16. So tayar Linglong yang sangat terkenal, setiap reviewer jumpa je akan bagilah betul-betul. Okey. Bahan sintetik di dalam agak kemas. Dibaluti dengan agak kemas. Okey, sintetik Bahagian tepi, profil tepi. Ini rupa dia. Sangat cantik, sangat cute, sesuai untuk dibawa di dalam bandar lah, dalam city driving Dan kalau anda beli premium, anda dapat two-tone, bumbung berwarna gelap. Ini rupa belakang dia. Okay, ada spoiler kecil di sini dan juga shark fin antenna. So apa kita nak tengok ialah dalaman dia dalaman. Kita tunjukkan lampu dia. Dia punya DRL di depan dan ini lampu besar full tech LED. Bumper depan agak kemas. Tapi di sini nampak macam tapi tiada tempat untuk angin lepas, tapi cantik lah. Untuk harga sebegini, kereta ini sudah menjangkaui permintaan ataupun kehendak orang-orang Malaysia lah. Pada harga 72,000 lebih, 73,000, kereta ini dah boleh sudah mengatasi seperti Altiva, kereta Myvi. So tengok dalaman, hard plastik. Kita dapat gloss black dengan sedikit corak dan ini door handle yang sangat besar. Ada corak juga di sini. Ini juga hard plastik, soft. Tempat letak tangan yang sangat-sangat lembut, full leather, butang-butang dan juga highlight. Dan ini dia punya boleh tahan. Bawah pun hard plastik lah. Anda dapat speaker. Seat dia manual. Kulit warna putih. Kalau anda pandai jaga kereta boleh. Tapi kalau tidak, angka cadangkan ambil warna grey lah. Dia ada dua, warna dalaman ada dua Satu ialah warna ini, warna cerah. Memang sangat-sangat cantik. Tetapi untuk korang yang tak pandai jaga kereta, janganlah. So kereta warna susu dan warna pink ataupun rose dapat dalaman dia berwarna putih lah. Ada lagi 3 warna yang lain, putih, hitam dan lagi satu grey. Datang dengan dalaman berwarna grey yang lebih kurang macam ni Nanti kita pergi cari, tengok boleh dapat tak. So steering yang agak sama dengan saiz kereta, sepadan dengan saiz kereta. Dia punya skrin di depan 8.8 inci dan skrin ini 14.68 inci. Tiada wireless charger tapi ada satu pad getah di sini. Corong aircon di sini. Dapat kemasan warna kelabu dan gloss. Ini bukan setting chrome tapi dia gloss plastik berwarna perak. Okey. Lain sikit. Di bahagian atas hard plastik plastik. Dan di sebelah sini ada juga satu corak. Okey, kalau waktu malam ada ke lampu, tidak begitu nampak. Dia punya glove box okey lah, agak dalam. Orang yang buat tinted dah terlupa dia punya alat kat dalam. Alat plastik Okey, dia punya kulit agak lembut. Seat dia pun agak empuk. Bahagian atas fabric. Lampu dia berwarna putih. Alright. Inilah kereta EV kan, teknologi. Okay, ini canvas. Tiada lampu di sini, so lampu sebelah sini cukup lah.
kereta tak besar sangat. Okey, apa Angka suka kereta ni? Kereta ni lebih lebar daripada Atiba, lebih lebar daripada Myvi 18 lebih. 18 lebih. So saiz besar macam Angka ni, mungkin boleh masuklah 2 orang kat belakang dengan lagi seorang anak-anak kecil. Okey, di bahagian ini soft, dalaman agak besar, agak luas, tapi tak ada aircon. Kunci dia macam ni rupa. Kunci dia macam ni rupa. Okey, Angka keluarkan. Sabar. Ini rupa kunci dia. Lock, unlock, lock, unlock. Buka frunk, buka boot dia ada frunk dia di bahagian depan ada tempat simpanan barang, so dia lebih berguna lah. Bahagian depan lebih berguna sebab kereta ni rear wheel drive, engine di belakang so di bahagian depan ada ruangan untuk letak beg, letak durian ke apa-apa ke. Besar dia 70 liter. So tengok, tak dapat frameless tapi memadai lah untuk kereta saiz sebegini, memadai. Dan berapa airbag? 1, 2, ada ke airbag di belakang? Nanti kita pergi tengok So dia punya seat, memang Angka suka dia punya seat, agak selesa lah. Okey, Angka duduk di sini, Angka dapat berapa? 5 jari tau. So kereta untuk orang tinggi lah ni. Kalau anda pendek, lebih baik. Kalau anda tinggi memang sesuai. Faham bahasa? Okey. So di bahagian sini ada apa? Nampak macam kotak tapi sebenarnya tiada. Okey, so dia punya gear di mana? Gear dia dekat sini PRND. Mana P? P di sini. And then aircon boleh on off. Hazard light dan juga demister. Barang-barang lain di dalam So ada ada Android Auto, ada Apple CarPlay. So kita boleh tengok apakah barang-barang yang ada kat dalam. Kalau anda berminat, relax sikit, dengan perlahan boleh zoom lah. Okay, dia ada kamera 360. Okay, dia ada kamera 360. Ini transparent view. Dia pun ada transparent view. Okay, kita balik. Okay, boleh tengok orang kat belakang. Orang kat belakang hari ni opening. Dan di sini ini kamera dia. Okey, 360. Okey, ini dia. So transparent view, kereta anda boleh nampak tayar apa kat bawah kereta. So anda boleh pusing-pusing lah. Tengok mana simen hitam putih. Okey, kereta boleh parking belakang lagi, masih ada ruangan kan. Tapi kat depan Angka dah parking dah ikut garisan, so tak lepas nampak. Tak lepas. So daripada 360 boleh nampak kereta di dalam garisan. Okey, cun lah. So untuk harga begini kau dapat display yang begitu besar dan begitu jelas. Okey lah, dah cukup baik. Dan dia di bahagian ini ada apa? Ada seat belt indicator. Dah duduk tak ada pakai seat belt. Ada ADAS punya icon, lampu, range battery 242. Dan di bahagian steering ada apa? Ada logo, ada horn. Dan yang ini untuk apa? Ini untuk meter. Bahagian ini untuk radio. Okey. So agak simple. Mana handbrake? Handbrake dia di sini macam Mercedes yang lama handbrake dia di sini. Kereta ni tak ada start stop. Kereta ni tak ada on off. Kau masuk je. Apa kau buat? Kau boleh tekan brake, kau release, lepaskan handbrake, dia dah on dah. Okey. Masuk. So di bahagian sini pun ada tempat ruangan, boleh letak barang, handbag terutamanya untuk gadis, and then USB-A, USB-C, dan pedal dia, ini rupa pedal. Kapet pun boleh tahan lah, boleh tahan tepat. Okay. Belakang, ini rupa belakang. Depan dah plastik, apa lagi? Belakang plastik lah. So design agak cantik lah, agak cantik, tebal, dan ini lembut ini lembut. Dia punya butang dan di belakang boleh letak air, letak barang sikit, memang bagus. Okay, kalau kita tengok dia punya opening ni lebih besar daripada Pro 2 QVE. So senang sikit untuk Angka masuk, dan kalau tengok tempat duduk agak tinggi. So orang-orang tua
senang nak masuk keluar lah berbanding QBE dan dia punya seat pun lebih panjang sedikit daripada QBE. Okay, so kita cuba masuk. Aduh, okay, jelas lebih senang nak masuk, lebih tinggi. Di belakang seat depan kita dapat satu poket seperti biasa nak letak geran tanah, dan aircon ada dua, and then di bawah satu USB-A dan satu ruangan lah untuk anda letakkan handphone semasa charging. Okay, so pemandangan kokpit anda, kokpit ini lebih cerah berbanding QVE, nampak lebih moden, lebih bulat dan lebih macam mana, lebih happy sikit berbanding QV. Okey, di belakang sama. Yang ini tak ada tingkap. So dia ada satu blind spot, tapi oleh kerana kereta ni kecil, tak kisahlah, tak kisah. Satu lagi ialah dia punya headrest dia mati mati di sini. So tengok uncle ya, depan seat driving position uncle dapat satu genggaman, dan kita tengok kepala pula. Okey, kepala uncle dapat 3 jari lah, 3 jari. Boleh duduk dalam keadaan ini mungkin 1 jam lebih sebab tengok kaki fleksi lah, kaki senang. Tapi ada sampai di sini juga. So juga dikirakan seat yang agak pendek sebab dia punya seat sampai ke lutut lah. Tapi kalau dia buat seat dia menjunam ke bawah sikit, dia akan support bahagian paha di depan. So macam ni boleh, tapi 1 jam lebih je lah. Lepas itu dah kira ada letih sikit. Okay. Insulasi bunyi dalam kabin sebab orang banyak kat luar launching hari ni, ada music, ada apa, insulasi bunyi boleh tahan walaupun dia kat belakang pun satu one touch dia punya power window. So walaupun dia boleh dengar music. Okay, angkat tutup. Dengar music. Kurang kan? Kurang. Okay. So insulasi bunyi boleh tahan lah, boleh tahan. Nanti kita buat test drive, kita akan bagi tahu apakah keupayaan kita ni. Sebelum ni, ini ialah review walk around je. So jom kita tengok belakang. Satu kelebihan EV ialah anda boleh start kereta di mana kalau ada orang kat luar, anda tak payah kisahlah asap ke, kena ke apa ke. Kalau anda bawa kereta diesel, kereta petrol, asap akan kena orang-orang kat luar, betul tak? So okey, kita tengok ruangan di belakang. Lampu dia cantik. Ini rupa lampu dia. Boleh nampak lampu LED. Lampu proton, dia punya third brake light di dalam di dalam cermin. Belakang, ini rupa belakang dia. Bumper dan dia punya charging cable lah. Okey, AC DC. Okey, standard lah di belah kiri di belah kiri. So di bahagian bawah bumper ada apa? Ada satu emergency light. Supaya orang ambil perhatian, dan di bawah ni ada reflektor dan ada satu kemasan krom. Okey, siapa yang dah parking tak kena ini bukan uncle uncle baru bawa daripada parking keluar ke sini. So bukan uncle. Ada apa? Ada bukti. Okey. Okey, kita buka. Kita boleh tengok ruangan boot 375 liter 375. Apa yang ada di bawah? Oh, tak boleh lah. Satu je. So yang ini dia punya kabel lah, charging kabel. Mana charging kabel? Tunjuk. Oh bukan, yang ini tire sealant. So dia tak ada tire repair kit, dia hanya ada tire sealant Tire sealant. Dia pun tak ada tonneau cover. Dia ada tonneau cover, ada satu dan satu lagi di sebelah sini. Mana lampu lampu? Tak nampak lampu lah. Oh, mungkin tiada lampu kau kena pakai lampu suluh. Lampu suluh apa nama? Phone lah. Okey, pemandangan kedalaman kereta. Ini ialah Proton E-Mas 5 spek premium spek premium, datang dengan dalaman berwarna cerah ataupun hampir putih lah, krim. Okey, kereta ni ada apa? Pada harga ini kereta ni ada powerboat boy. Inilah kelebihan kereta kayangan, jangan main-main. Okey.
Tengok profil tepi, emas, premium. Hanya premium yang datang dengan two-tone Orang-orang Melaka boleh datang ke Extreme Auto Senayan Berhad. Boleh cari siapa-siapa lah, bagi tahu je. Bila nak beli kereta, bagi tahu je. I Love Melaka, kau minta mystery gift, dia akan bagi.